dan sisanya baginda serahkan penyembelihannya pada Sayyidina Ali sebagai korban pada jamaah haji. Baginda memerintahkan agar setiap haiwan korban diambil sedikit lalu dimasak di dalam periuk. Maka mereka berdua memakan daging itu dan meminum kuahnya. Setelah itu Rasulullah SAW naik kenderaan menuju ke Baitullah untuk tawaf ifadah, tawaf rukun. Baginda salat zuhur di Mekah, kemudian mendekati Bani Abdul Muttalib yang sedang mengambil air minum di air Zamzam. Baginda mengatakan, "Hai Bani Abdul Muttalib, ambilkanlah air minum air Zamzam. Kalau sahaja aku tidak khawatir akan dinilai tidak wajar oleh orang, tentu aku akan menimba air ini sendiri bersama dengan kalian." Kemudian mereka mengambil air satu timba untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda minum daripadanya. Jadi kata Nabi, kalau aku tak bimbang takut orang salah faham, nescaya aku mari cedok sendiri air ini. Tapi Nabi suruh Bani Abdul Muttalib tolong ambil air supaya orang jangan salah faham. Para ulama kata yang dimaksudkan oleh ucapan Nabi ini ialah bimbang takut orang faham bahawa setiap ahli jemaah haji ini kena ambil sendiri air Zamzam, kena timba sendiri, yang itu maksudnya. Sebab itu Nabi sendiri pun tak pergi timba air itu. Walaupun ketika umrah ada Nabi cedok sendiri pun ada. Dalam air telaga tu dulu ada telaga, dia boleh tengok lah. Orang pergi haji berapa 20 tahun dulu, 30 tahun dulu tu memang boleh tengok telaga Zamzam tu. Tapi saya pergi ke dia ni tak ada, 20 tahun yang lepas pun tak ada nak tengok dah. Tapi kita masih tahu dekat mana air telaga Zamzam tu. Kalau kita lalu dekat Kaabah tu, dia ada penutup dia, macam telaga kita ada penutup kan, dia tulis Bi'ru Zamzam, ditulis dalam bahasa Arab tu, telaga Zamzam bawah tu. Saya pergi umrah satu ketika dulu, pernah dibaiki kawasan telaga Zamzam itu, dan saya boleh tengoklah tempat yang dia gali tu, tempat dia nak buat tempat air telaga Zamzam itu. Dia gali, pernah digali di kawasan itu, dan dia buat benteng-bentengnya dan pahit-pahit dia pasang di kawasan telaga Zamzam tu, dekat dengan Kaabah tu lah, dekat dengan Kaabah tu. Nabi pernah cedok sendiri dengan timba, Nabi minum sendiri, dan Nabi menghadap ke arah kiblat. Air Zamzam ni Nabi menghadap ke arah kiblat. Maka Nabi begitu juga ni, Nabi pergi musim haji begitu juga, cuma orang lain tolong cedok, sebab Nabi kata bimbang takut orang salah faham. Nanti orang akan anggap bahawa cedok air Zamzam ni pun haji juga, sebab Nabi buat. Nabi nak jaga benda-benda yang macam tu. Hak lain tu sebab orang akan menganggap bahawa itu adalah amalan haji dan kena ikut. Termasuk Nabi minum air Zamzam ni pun ya, tapi hukum dia sunat, tak payah wajib lah. Jadi hari ini kata para ulama, air telaga Zamzam itu nak pergi tak boleh dah, nak cedok sendiri tak boleh dah. Maka kita minum air Zamzam tu dekat pahit dia lah, dekat pahit air Zamzam tu, di mana-mana saja pahit dalam telaga Zamzam di seluruh Masjidil Haram tu boleh kita pergi minum situ. Dan kita ambil air, kemudian kita yang paling dekat sekali dekat Kaabah tu, ketika nak pergi kat